Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Selangor versus Kelantan dari Warrior lah, yang mana Selangor berjaya comeback hasil dua jaringan Faisal Halim gol minit akhir juga untuk menang perlawanan pertama First League Piala Malaysia. Perlawanan pertama First League Piala Malaysia dah lah. So untuk game ni boleh dikatakan dari segi gameplay Kelantan very improve in term of defending structure, in term of transition, in term of counter attack, dan in term of memenangi first ball. Kelantan berjaya improve that thing, manakala pasukan Selangor a bit struggle bila mana tactical wise ataupun apa yang mereka lakukan adalah still sama seperti mana game-game yang sebelum ni di bawah kendalian Kipang Gol, which is pasukan lawan akan mudah untuk membaca pergerakan Selangor yang mana terlalu fokus untuk menyerang dengan penggunaan winger ataupun dengan through ball untuk mencari winger. Jadi mereka akan cuba untuk supply, meletakkan Chigo Moraes sebagai target man. So senang untuk pasukan lawan bermain dengan low block, tutup passing lane, tak bagi cross dan sebagainya. Makin Chigo Moraes, maka pasukan Selangor takkan boleh untuk menjaringkan gol melalui Chigo lah. Disebabkan itu untuk game ni Faisal Halim yang menjadi wira. Sebab apa? Sebab Chigo terpaksa out of position daripada seorang target man. Dia banyak keluar dari posisi kotak penalti sebab dia punya winger cannot penetrate dan juga tak boleh nak supply bola kepada dia. Jadi dia terpaksa drop untuk involve dengan gerakan-gerakan combination play yang lebih deeper di bahagian zone 14. So benda tu yang mengganggu rentak pasukan Selangor sebab mereka punya winger tak boleh bergerak dengan bebas. Tetapi Faisal Halim untuk game ni dia berjaya untuk melepaskan diri bila mana dia tak berada di kawasan flank ataupun wide area. Dia banyak inverted masuk ke bahagian lebih central untuk berada dalam kotak penalti dan dia berjaya untuk score the goal, 2 gol lah. Gol yang terakhir tu volley memang on point saya tak sangka boleh masuk gol tu at angle very very small dan berjaya untuk score the goal lah. Baik, tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara yang kita boleh highlightkan untuk pasukan Selangor, apa perkara positif lah. Untuk pasukan Selangor sebenarnya dari segi kesebelasan utama tak ada apa-apa sangat yang berubah. Dari segi gameplay pun tak banyak yang berubah. Cumanya untuk gol-gol tersebut boleh dikatakan gol-gol yang kacau bilau di bahagian pertahanan pasukan Kelantan yang menyebabkan Selangor berjaya untuk curi kesempatan untuk menjaringkan gol lah. Dari segi gameplay, kalau kita tengok kepada structure, mereka letak Nur, Syahir dengan Nualaina di bahagian tengah. Jadi bila ke mana mereka meletakkan 3 player di bahagian tengah, sebenarnya mereka memfokuskan kepada Nur as a playmaker. Tetapi to be honest, untuk bahagian tengah pada pasukan Selangor, mereka tak berjaya untuk dictate the tempo. Mereka tak boleh nak control ataupun bossing di kawasan tengah disebabkan Nur tak bertindak sebagai playmaker yang bagus, yang mana mereka mengorbankan Syahir Bashar untuk every game. Syahir Bashar akan drop lebih deeper di kawasan pertahanan pasukan ataupun jadi center back lah di kawasan pasukan Selangor, dan mereka akan push Mamadou Diarra untuk naik lebih tinggi bagi bantu combination play dengan Quinton Chang yang naik lebih offensive attacking support lah di bahagian kanan. Kalau anda perasan lah, disebabkan itulah Diarra boleh untuk supply bola lah kotak penalti dengan cross. Sebab apa saya rasa dia buat macam tu? Sebab mungkin Kipang Gol mengharapkan crossing yang dilakukan oleh Diarra adalah crossing yang berkualiti lah. Jadi untuk dia supply bola masuk ke final third, mengharapkan kepada Diarra, dan Syahir Bashar dikorbankan untuk berada di lebih deeper role. Dan untuk Nur, bila mana dia bermain as a playmaker, dia tak boleh buat something. Kita boleh tengok lah, dah 2 game dia boleh dikatakan pasukan Kelantan Simon Libo score adalah hasil daripada untrack ataupun tak ditrack oleh Nur yang terlepas marking pergerakan pemain-pemain yang melakukan gerakan secara solo masuk dalam kotak penalti sebelum mereka cut back ke dalam kotak penalti untuk mencari Simon Libo. So benda-benda macam tu yang Nur gagal buat. Dan untuk Nualaina, dia macam biasa, macam saya cakap, dia lebih difokuskan untuk fokus kepada left half space, yang mana dia bermain di bahagian half space kiri lah. Sebab apa? Sebab dia nak memberi supporting play kepada Faisal Halim yang akan bertindak lebih more to direct dengan penetrate di kawasan wide area. Jadi Nualaina ni
lebih bertindak untuk support dari segi nak buat penetrative passes, nak jadi playmaker kepada Faisal Halim, bentuk combination play lah. Tetapi the idea was good, cumanya gerakan-gerakan mereka semuanya predictable, boleh dijangka. Sebab apa? Sebab pasukan Kelantan mereka berjaya menutup ruang, mereka tutup passing lane, mereka bermain dengan low block, so defending structure mereka memang solid. So bila pasukan Selangor cuba buat perkara sedemikian dengan nak breakthrough menggunakan bahagian winger, so benda tersebut gagal. So banyak kali mereka gagal buat benda tersebut, tapi keep repeating the same thing until lah mereka berjaya mendapatkan gol yang kucak kaca tu. Boleh saya katakan gol agak kucak. Gol yang Selangor buat adalah tak based on bagaimana mereka bermain. Kalau anda tengok, anda akan kata dua gol yang Selangor bermain adalah gol yang datang secara tiba-tiba. Sebab in fact the gameplay mereka agak struggle, boleh dikatakan final decision, closest tak sampai, nak dribbling tak menjadi, termasuklah dengan Munkari Ajmal di bahagian kanan dan sebagainya. And so the best thing tentang game Selangor ni hanya dua perkara yang saya boleh highlightkan. Yang pertama adalah tentang Chigo Moraes. Bila mana dia tahu dia tak boleh bergerak bebas dan dia tak boleh berada dalam kotak penalti dan sebagainya untuk receive the ball, dia terpaksa korbankan diri dia sebagai target man dan dia keluar untuk memberi ruang kepada winger ataupun bahagian tengah mereka untuk exploit dengan membuat gerakan-gerakan yang lebih berbahaya dengan pelibatan beliau sebagai seorang player yang bantu di deeper role. So terpaksa dia turun, dia keluar daripada dia punya comfort zone, dia punya the real objektif sebagai target man. Dia keluar untuk bantu mendapatkan bola, collect bola, create space dan sebagainya. Itu yang saya boleh puji tentang Chigo Moraes. Dia tak stick to that position, dia tak stick to the target man bila mana dia tahu tim dia struggle untuk break through the defense. So benda tu bagus, saya boleh puji. Yang kedua, saya puji Kalam. So to be honest, Kalam save crucial loh Farid Izziha man. So saya boleh puji lah walaupun dia bola satu. Yang lain saya rasa beraksi di bawah Belopa lah. And then Faisal Halim, bagi saya finishing wise dia bagus, tapi in fact dalam 90 minit dia dengan Munkari still lagi ada banyak benda yang mereka kena improve in terms of dribbling, final decision dan sebagainya, yang menyebabkan mereka tak boleh contribute to goal or assist lah. So mereka kena improve that thing lagi lah. Munkari at the first place dia bermain dengan ada beberapa percubaan, tapi sayang final decision macam biasa. Munkari you boleh improve lagi lah kan. Dia punya movement bagi saya dah improve a bit game by game. Dia punya movement, off ball movement, dia punya pergerakan, tapi bagaimana positioning dia bagus kan. Bagaimana dia nak buat end product, macam-macam dia nak buat decision, nak passing ke, nak shoot ke, release the ball lebih awal ke, itu dia kena buat keputusan diri sendiri lah. Dan overall bagi saya Selangor bermain struggle, tapi rezeki milik mereka 2-1. Mereka memanfaatkan kekaciran di dalam kotak penalti pasukan Kelantan untuk skor the goal, tapi CB dibawa masuk. Bagi saya CB dan dalam masa yang sama saya boleh juga kritik defend pasukan Selangor. Sebab apa? Sebab mereka ada antara tallest ataupun pemain yang tinggi untuk memenangi area duel. Tapi untuk game ni kita boleh tengok bagaimana Kelantan berjaya untuk memenangi first ball, tanduk pergi belakang cari striker, which is defending area duel dan juga memenangi first ball. Selangor agak rugi untuk game ni, so menyebabkan mereka kena counter. Bukan kena counter, mereka diletakkan dalam posisi pasukan lawan dalam kotak penalti. No one is marking. Ada 2-3 kali pasukan Kelantan macam buat macam tu and hampir menjadikan gol. So benda tu mereka kena improve. Sebab boleh dikatakan defend mereka bukan kaleng-kaleng, defend mereka semua solid kan. Tapi mereka kena improve that thing lah, defending area dan sebagainya. Nak menang first ball, second ball, track back, marking dan sebagainya, defense still need to improve. Walaupun membawa masuk Safwan Baharudin, CB bagi saya antara player yang masih lagi belum menunjukkan kualiti lah, and itu yang boleh di-highlightkan. Untuk Kelantan, to be honest, this is one of the best game yang Kelantan bermain. Azam Aziz berjaya bossing dekat midfield. Azam Aziz lagi banyak memenangi foul di bahagian tengah berbanding Nurul dia buat something dekat bahagian tengah. So kudos untuk Azam. Syafiq Ismail is back, boleh saya katakan menunjukkan kualiti yang bagus. One of the player dalam game ni yang menampakkan diri dia, dribbling yang solid, berani, tak ada siapa nak halang dia. Memang laju pun cut back siapa Libo score. Libo one of the underrated right back dalam Liga Super season ni, and dah score 2 game berturut-turut. Dan dia antara right back yang boleh saya katakan saya boleh puji, one of the best player dalam kotak penalti, finishing, dribbling, crossing, overlap,
defending duty bagus untuk Libo. So saya suka untuk Libo, benda tu memang positif side. Manakala untuk pasukan Kelantan punya defending structure, mereka bermain dengan agak bagus. Mereka limitkan pergerakan winger di kawasan wide area flank. Mereka tutup passing lane, mereka react to the first ball, mereka tutup daripada pemain-pemain Selangor untuk crosses, mereka berjaya untuk intercept crosses dan clearance dan sebagainya. Tetapi mistake yang mereka buat, mereka tak aware dengan kekucakan tiran yang dilakukan oleh pasukan Selangor untuk 2 gol. That was the mistake lah. So mereka kena sedar tentang tu, kena perbaiki lah. Untuk attacking wise, mereka boleh bermain dengan agak direct, long ball, menang first ball and then create the situation yang dah ada di dalam kotak penalti pasukan lawan, and then mereka kena improve that end product lah, finishing wise, untuk mereka score the goal. Other than that, memang itu yang Kelantan buat, defend, hantar jauh, menang first ball, ada dalam kotak penalti, ada percubaan, tapi mereka kena improve the finishing wise lah, and then stick to this gameplay. Mereka mungkin boleh consistently fighting for the mid table dalam Liga Super, and then mungkin boleh buat kejutan dalam Piala Malaysia. And okay, Assalamualaikum.